Okey, baik. Tadi saya dah tunjukkan apa? Family C major kan? Chord 1, chord 4, chord 5 ataupun 5, 7. Kan? Itu family dia tau. Jadi sekarang kita nak buat G major lah dulu. Senang. Lepas G major, F major. Okey, G major dulu G major, tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, pelajar. Dari segi kaedah, bila kita berdepan kat sini, kita tak boleh bercakap. Nak bercakap bila saya pandang awak. Bila saya buat lukis, saya tak boleh bercakap. Faham? Clef treble. Clef treble. Dalam G major, apa accidental dia? Apa dia punya tanda nada? F sharp. Ni F sharp. Garis yang ke 5. Tu dia macam ni. Faham? Dia bermula dengan not G. G, A, B, C, D, E, F sharp. Tak payah tulis lah sebab dah ada. Dia pergi macam ni. Lepas tu G. Tu tutup. Okey. Dalam pembentukan chord, ini kita panggil chord 1. Okey. Lepas tu dia akan bergerak kepada chord 4. Semuanya Roman besar. Roman besar tu maksudnya major. Lepas tu dia 7. Ataupun kita akan buat 7 5, 7. Ni V lah. Okey. Lepas tu ni 7. Ini satu balik. Okay. Ni ada 2 lah. 2 ni dia kecil lah. 3 kecil. Ni minor. Faham? Minor Tapi kita nak fokuskan 1, 4, 7. 1, 4, 5. Ataupun 1, 4, 5 atau 5, 7. Satu ni pembentukan dia ialah triad. Kita panggil triad. Triad ataupun chord G major. G major. Tapi triad lah. Triad tu 3. T kan? Triad kan? Kita akan mula dari G major. Maknanya dia akan ada note G, note B, note D. G, B, D. Bila kita nak transfer kepada ni, ke sini. Ni penting ni. Ni penting dia. Ni F kan? Ni dekat sini. G. Nampak tak G? B, D. G, B, D. Ni dah triad. Jadi 1. Ni note giliran kan? Giliran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, satu balik. Jadi G, B, D. Lepas tu dia pergi chord 4. Sini apa? Chord 4 apa dah? C, E, G. Nampak tak? Benda tu berulang. Nampak tak? Dekat sini, dekat G major ada C major. Kan? Dekat C major ada G major. Chord tu dia berulang, tetapi penyusunan dia berasaskan kepada tanda nada chord 1, chord 4, chord 5 ataupun 5, 7. Chord satu balik. Okey Ini kedudukan. Ini hanya note. Lepas tu penjarian dia kalau tangan kiri 5, 3, 1. Kalau tangan kanan 1, 3, 5. Tetapi kalau dia berlaku kita panggil inversion, pembalikan. Sebab kedudukan dekat keyboard ni, dia boleh berubah. Contohnya G. Ni boleh, sini boleh. Nampak tak? Inversion, pembalikan ni Baik. Lepas tu kita tengok sini, yang sini pula. Ni apa ni? D. D. Lepas tu? Salah. sharp. F sharp. Dalam G major, F tu adalah F sharp. Lepas tu? A. Tambah pula, kalau dia 7, tambah C. Tapi bila nak main dekat sini, kita boleh omit. A ni tak main pun tak apa. Tapi kalau kita nak main chord 5, hanya D, F sharp, A.
Kalau kita nak main chord 57, kita boleh buang A. Faham? Sebab kekuatan D major ni dekat tengah-tengah. Membezakan antara minor dengan major. Contoh kat sini. Ni, D major tengah-tengah ni kan? D minor, D major, D minor. Ni pula G major, G major. Tengah-tengah dia G minor. Tengah tu yang menentukan dia major atau minor. Dia turun 1 semitone atau naik 1 semitone. Okey. Teruskan tengok sini. Jadi dekat sini awak kena apply kedudukan chord dekat keyboard ni. Dekat keyboard ni. Nampak tak? Sini G major. Kalau sini C E G. Mungkin sini, sini. Tetapi kita tak naklah dia jumping, melompat kan ke. Jadi apa note yang dah ada dekat C major? Kekalkan G, tukarkan C. Apa lagi? G, C lagi apa? E. Ambil sini pun boleh. E sini. Apa tak? 1, 2, 5. Jadi nanti perubahan chord tu katalah G major kan. Ni kalau isi gerak ni kekal. Kan? Lepas tu nak ambil D boleh sini, ambil D boleh sini. Faham tak? Okey? Faham tak Din? Jadi secara computational thinking, pattern dia yang saya dah ajar dekat G major, dekat C major tadi, awak apply transferable skill dipanggil. Pattern-pattern tadi kan, kalau Dr. Amran kata tadi, kalau C, F, G, yang ni pula kita start daripada G, C, D major, G major, C major, D major. Ingat benda tu. So buat kaedah yang sama, masuk dekat awak punya tempat masing-masing dan praktis sekarang.